Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian. Pada pagi tadi, seorang pempengaruh terkemuka Ratu Naga ataupun nama penuhnya Syahrul Emma telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan juga membantu siasatan SKMM berhubung dengan salah satu video beliau yang masih lagi tidak dipastikan mana satu yang telah dijadikan rujukan oleh pasukan SKMM yang tersebut itu. Di mana sebelum beliau melangkah masuk ke dalam bangunan SKMM lama itu, beliau telah menyampaikan ucapan dan boleh dikatakan beliau mengamuk di hadapan bangunan SKMM itu. Meskipun begitu, tidak ada sebarang insiden yang tidak diingini berlaku ketika pagi tadi. Di sini saya bawakan kepada anda rakaman penuh apakah yang telah berlaku serta ada ucapan daripada Ustaz Zaharuddin Muhammad selepasnya. Hari ini saya dipanggil untuk memberi kenyataan di mana saya tak tahu status yang mana berkenaan dengan status saya. Apa yang saya nak tegaskan di sini, saya nak bagi tahu sehingga hari ini tak ada apa-apa fitnah yang saya dah buat. Itu saya nak bagi tahu semua orang. Kedua, saya nak bagi tahu kenapa MC dia rajin sangat nak ambil tindakan kepada rakyat-rakyat macam kami ni, di mana kami hanya menceritakan benda yang betul, bukan benda yang salah. So jadi saya nak tanya, macam contoh je Tan Sri Salim Fatih ni, adakah dia terlampau, orang kata kerja terlampau banyak sampai dia pun tak tahu mana satu yang perlu difokuskan? Dalam masa sama dia adalah vice, orang kata vice president MRCB ke something like that. And then dalam masa sama dia adalah pengerusi penasihat SPRM. Dan dalam masa sama dia adalah pengerusi SKMM. Hari ini saya nak bagi tahu daripada tahun 2021 hingga tahun 2022 hanya sebanyak 240 juta atau 250 juta ada kes scammer, melibatkan kes scammer. Tetapi sejak daripada 2023 meningkat cecah bilion, dan sehingga hari ini 2025 masuk ke 2026 telah mencecah 3 bilion kes scammer yang tak diselesaikan hingga hari ini. Saya nak bagi tahu anda semua, fungsi SKMM ni apa? Fungsi SKMM adalah untuk memantau benda-benda ini, menjaga keselamatan rakyat, di mana kes-kes scammer ke apa-apa benda yang menyebab berkenaan dengan online ke dijaga. Bukan SKMM digunakan untuk intimidate rakyat. Dan kalau pergi tanya dekat luar negara, mana ada luar negara sana, kalau cerita dia orang bising pasal kos sara hidup ke, pasal minyak ke, pasal diesel ke, dia orang kena tangkap. Setakat ni hanya dekat Malaysia. Kalau macam tu, kita kena tukar nama negara kita, Republik Malaysia Utara. Bukan Korea Utara, Republik Malaysia Utara. Kalau dah macam ni langsung tak boleh nak bercakap. Lainlah kalau saya buat fitnah, kesamaan saya fitnah sebab saya memfitnah. Tapi kalau saya bercerita benda yang betul, benda yang tak ada salah, kenapa kau nak gunakan enforcement untuk buang masa diorang, nak intimidate saya, nak ganggu hidup saya, nak ambil berapa banyak handphone saya lagi? Sebahagian tak pulang lagi tau handphone saya. Kau ingat apa SKMM ni, dia nak buat dua perniagaan ke? Nak buka kena handphone ke? Berapa banyak handphone kau dah ambil? So, saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu betapa depresnya jadi rakyat Malaysia. Ini adalah laporan kesihatan saya. Saya tunjukkan pada anda semua. Korang tengok. Semua ni, organ badan saya semua sihat. Jantung saya, paru-paru saya, buah pinggang saya, biji saya semua sihat. Tapi sekarang ni, saya nak tunjukkan pada anda semua, anggota badan saya semua sihat. Alhamdulillah. Sebab saya pernah kena darah tinggi, kecil manis, jantung semua. Tapi sekarang ni, dalam tempoh 6 bulan, kesihatan saya baik. Cuma yang tak baik ni apa tahu? Kortisol saya teruk. Saya bukan hanya stres, saya burn out stres.
Jadi rakyat Malaysia dah sampai burn out stres. Saya tak nak stres, saya tak nak jadi gay tu tak. Sebab korang kata kalau stres nanti jadi gay. Saya tak nak sampai macam tu, saya nak sikit lagi saya kena depression disebabkan tekanan-tekanan yang saya terima ni. Kenapa saya terima benda ni semua? Saya nak bagi tahu kenapa saya stres. Kesara hidup hari ini menyebabkan saya sangat stres. So jadi korang buat saya macam ni. Setiap kali kalau saya cakap Fina, saman saya. Tapi apa yang kau buat? Kau gunakan SKML, kau gunakan polis untuk mengganggu hidup saya. Saya memang dah sampai ke dinding, korang tolak kami semua. Ada kami ni satu mainan untuk korang. Kau ingat polis, SKML ni tak ada kerja lain ke? Dia orang pun ada kerja tak? Dia orang nak pantau scammer-scammer. Polis, dia nak jenayah yang tinggi. So apa setakat ni 3 tahun Fahmi Fadzil dan Tan Sri Salim Fatih buat dalam yang boleh kita banggakan dalam masa tempoh 3 tahun? Apa yang dia orang dah buat untuk benda yang boleh kita banggakan? Nothing. So janganlah buat terus benda macam ni. Kau ingat kalau kau buat terus macam ni kita orang akan senyap? Tak. Kalau satu Ratu Naga hancur, 1000 Ratu Naga akan keluar lepas ni. Okay, saya nak bagi tahu hari ini saya nak buat pengumuman. Okay, disebabkan benda-benda macam ni di luar kawalan, saya nak bagi tahu hari ini 24 hari bulan hari Jumaat, sebelum pukul 11 saya akan dipanggil masuk. Saya nak umumkan satu benda. Kami semua influencer dekat Malaysia bersepakat. Okey, kami akan melancarkan dengan ini. Saya Ratu Naga sebagai wakil ingin melancarkan satu gerakan baru. Gerakan yang kami nak buat ni bernama Gerakan Pembangkang Rakyat, di mana rakyat akan carry out kerja-kerja pembangkang. Kalau Anwar Ibrahim rasa ketika dia jadi ketua pembangkang, dia adalah pembangkang terbaik, kami akan tunjuk kami 2 kali lebih baik jadi pembangkang daripada Anwar Ibrahim. Setuju tak? Okay. Dan gerakan pembangkang rakyat ni akan dipengerusikan, akan diketuai oleh Ustaz Dr. Zaharuddin Muhammad. Dia adalah menantu Tuan Guru Hadi Awam. Dalam masa sama kami semua influencer adalah sekretariat. Kami akan mulakan aktiviti pertama kami. Kami akan panggil seluruh rakyat Malaysia membuat laporan polis ke atas Anwar Ibrahim untuk disiasat di bawah akta hasutan kerana Anwar Ibrahim telah menggunakan perkataan bebal, bodoh, rakyat apa semua ke atas kami. Kalau SKMM boleh tangkap baru-baru ni TikTokers atas akta hasutan kerana keluarkan kenyataan yang memaki hamun, kami pun nak buat perkara yang sama ke atas Anwar Ibrahim dengan membuat laporan rasmi secara sah, di mana macam mana rakyat kena, kami akan pulang balik. Setuju tak? Jadi alhamdulillah pagi yang hening ini dapat kita berkumpul di depan pejabat SKMM di Putrajaya. Jadi hari ini kami mengiringi sahabat kami, influencer kami dan juga sebenarnya pembangkang negara bagi pihak rakyat, iaitu Puan Ratu Naga yang akan dijadualkan disosialisasi oleh oleh SKMM pada jam 11 pagi ini. Jadi sempena hari ini, sebagaimana yang disebut oleh Ratu Naga tadi, hari ini kita lancarkan satu gerakan yang namanya Gerakan Pembangkang Rakyat untuk menyatukan semua suara-suara rakyat berlawan dengan isu-isu yang melibatkan korupsi, salah guna kuasa dan juga tekanan terhadap kebebasan suara rakyat pada hari ini. Sebelum ni kita tengok ramai influencer kena tangkap dan ada yang kena reman sampai 5 hari.
untuk satu kesalahan yang sebenarnya bagi saya bukan kesalahan. Tapi ini satu tekanan secara sistematik untuk menghalang suara-suara rakyat daripada menyuarakan isu-isu penting negara. Jadi gerakan ini insya-Allah kita akan menaungi dan menyatukan semua suara-suara, gerakan-gerakan dan protes-protes terhadap perkara-perkara yang patut diprotes. Seperti yang terkini kalau kita tengok pendedahan saudari Sofia Rini. Isu penting. Isu penting negara yang mana beliau mendakwa PM dan juga Farhas telah melarikan berbilion ringgit. Perkara ini sepatutnya tak boleh dibiarkan oleh SPRM. Sepatutnya hari ini sudah kalau orang lain dah kena tangkap, dah kena reman. Tapi hari ini isu mafia korporat yang melibatkan keselamatan ekonomi negara. Bursa merupakan pintu kepada ekonomi negara. Tapi sampai hari ini tak ada tindakan. Bahkan orang-orang yang menyuarakan ditangkap, disoal siasat, ditekan melalui fasiliti-fasiliti kerajaan yang ada. Sebelum ini tak ada satu gabungan yang baik. Tapi hari ini kita mengisytiharkan sebagaimana disebutkan oleh Ratu Naga tadi, kita mengisytiharkan dan kita melancarkan gerakan rakyat, iaitu gerakan pembangkang rakyat. Supaya hari ini apa yang dilakukan oleh kerajaan dan juga PMX pada hari ini, ada pembangkang. Ada pembangkang yang kuat. Supaya setiap yang dilihat salah laku perlu mendapat penjelasan yang baik daripada pihak yang berkenaan. Azam Baki sebagai contoh saya ambil. Dengan dakwa-dakwa yang jelas sampai hari ini tidak disiasat. Begitu juga isu mafia korporat. Dakwaan-dakwaan Rafizi berkaitan dengan sebagai contoh kita ambil berkenaan dengan Azam Baki. Farhas. Kenapa sampai hari ini tak pernah disiasat? Kita melihat perkara ini perlunya pembangkang yang kuat. Di samping pembangkang politik dalam parlimen, maka kita merasakan sangat penting untuk mewujudkan satu pembangkang untuk membantu pembangkang di parlimen. Menggerakkan pembangkang di kalangan rakyat-rakyat kita untuk memberikan tekanan supaya isu-isu rakyat ini diambil tindakan yang sewajarnya. Jadi hari ini langkah kita yang pertama ialah kita mengiringi Ratu Naga menghadap kerajaan Maha Firaun pada hari ini. Silap kata-kata, bukan silap pun. Bagi saya yang Ratu Naga punya statement tak ada apa pun. Tapi kita tengok hari ini macam mana mereka gunakan SKM untuk menekan, mengenakan soal siasat, membuang masa sebagaimana disebutkan oleh Ratu Naga tadi. Jadi sebab itu, dengan pelancaran ini insya-Allah, selepas ini kita akan bergerak dengan lebih tersusun menurut lunas undang-undang. Sebab kita ada Akta Himpunan Aman. Dan insya-Allah kita akan menggunakan saluran-saluran yang dibenarkan oleh undang-undang untuk kita melakukan satu gerakan rakyat supaya isu-isu penting rakyat dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Jadi, dengan ini juga kita merasmikan dengan rasmi kita punya gerakan ini dengan sama-sama dan termasuk juga penonton-penonton untuk kita sama-sama membaca Ummul Quran sebagai simbol perasmian kita pada hari ini. Al-Fatihah. Jadi insya-Allah dengan ini kita melancarkan gerakan kita dan insya-Allah selepas ini kita akan bertemu di lokasi-lokasi yang tertentu
Dan insya-Allah saya jangka dalam masa terdekat kita akan bertemu mungkin di Melaka untuk kita melancarkan satu himpunan amal. Terutamanya hari ini kita minta pihak kerajaan kerana sampai hari ini tidak ada satu kenyataan rasmi. Tidak ada satu kenyataan rasmi berkaitan kenapa Malaysia ekspor crude oil dan import balik daripada negara-negara yang sebenarnya dari segi logik akalnya, bukan logik akalnya, data dan faktanya tak munasabah kerajaan Malaysia buat yang seperti itu. So yang pertamanya, hipotesis, kita bimbang ada pihak-pihak yang ambil peluang di tengah jalan. Sebagai syarikat yang sokong mungkin negotiation company yang mengambil untung di sebalik ekspor dan juga import. Jadi itu yang kita bimbang. Terima kasih Encik anggota polis yang hadir. Alright. Pernah kita jumpa seorang Perdana Menteri hari-hari, mohon maaf tak nampak. Hari-hari maki hamun orang. Ya, baru-baru ni dia kata apa? Dia kata, tidak pakai otak tidak baca dulu bagaimana Anwar? Dia tiba ini kerajaan, dia hina ini kerajaan Barisan Nasional sebelum tahun 2018. Bagaimana dia bagi hina ini kerajaan Muhyiddin, kerajaan Ismail Sabri. Dialah bapa penghasut negara Malaysia. Sekarang pula dia menggunakan akta-akta menghasut ni bagi siasat orang. Kan dulu di London bersuara, dia kata mempertahankan hak bersuara, memperjuangkan hak bersuara. Sekarang apa yang berlaku terhadap Ratu Naga? Kita nampak apa dia sebut. Dia tak sebut apa-apa. Dia hanya kongsi, share saja, post. Itu pun salah sekarang. Jadi, apa berlaku negara kita? Negara kita dalam keadaan sakit tahu sekarang. Sakit kanser. Kita tidak dibenarkan untuk berucap. Ini amat bahaya. Tak boleh ni. Jadi, kita harus turun. Turun. Turun siapa? Turun Papa Nuna. Turun Anwar Ibrahim. Turun Anwar Ibrahim. Turun Anwar Ibrahim. Reform mati. Reform mati. Reform mati. Seperti mana yang telah anda saksikan tadi, Ustaz Zaharuddin Mohamad telah mengambil kesempatan itu untuk mengumumkan penubuhan Gerakan Pembangkang Rakyat, iaitu sekumpulan pembangkang yang dianggotai oleh rakyat dan juga pempengaruh-pempengaruh yang akan bertindak sebagai check and balance yang insya-Allah lebih berkesan untuk menegur dan juga untuk membangkang tindak tanduk kerajaan yang bersalahan serta melanggar tata kelola. Apa-apa pun kita nantikan apakah perkembangan selanjutnya. Papa Beri melaporkan dari Cyberjaya, Selangor.